Malam ini Alhamdulillah kita bersama-sama di Majlis Malam Anugerah Platform Selangor 2026 dan pada hari ini kita berkumpul menzahirkan penghargaan dan apresiasi kepada usahawan-usahawan ini dan malam yang sungguh luar biasa dengan sambutan yang cukup meriah dan kita harapkan dengan pengiktirafan yang telah kita zahirkan kepada para usahawan pada malam ini akan menyuntik semangat dan membangkitkan komitmen mereka untuk terus berjuang dan juga terus membangunkan perniagaan seterusnya, membantu menjana ekonomi dan juga ekosistem usahawan di sekeliling mereka. Setiap seorang dari anda pada malam ini, setiap usahawan yang hadir di sini pada malam ini semestinya berhak untuk diraikan. Saya merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi. Dengan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu pada malam ini untuk sekali lagi kita meraihkan para peserta serta mereka yang terlibat dengan platform Selangor ataupun PLATS 2026. Kita orang berdua sangat-sangat terkejut, surprise sebab ingatkan macam menang satu je. Satu tu macam alhamdulillah lah kan, tiba-tiba menang lagi satu. Pada semua rakan-rakan usahawan di Selangor, jangan lupa daftarkan diri anda dalam UPLATS. Okey, sangat-sangat banyak membantu dalam perniagaan you all. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang hatimu bukan untukku. Alhamdulillah kita telah selesai Malam Anugerah Platform Selangor 2026 yang dianjurkan oleh Yayasan MBI dengan kerjasama kesemua 12 PBT di negeri Selangor ini dan juga unit perancangan ekonomi negeri Selangor. Dan pada malam ini kita semua diraihkan, para usahawan yang telah berjaya dalam kategori masing-masing telah diraihkan dalam malam yang penuh gilang gemilang ini. Match 2026 Israel!